At-tasawuf, terjemah Melayu At-tasawuq. Ia terjemah dengan makna ajaran salah dalam tariqat. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, kita boleh sambung majlis ta'lim. Kita baca buku ini, kita punya tajuk ini, iaitu berkenaan dengan dirasat at-tasawuf. Kalau terjemahan Melayu, dia kata ajaran salah dalam tarikat. At-tasawuf, terjemah Melayu At-tasawuq. Ia terjemah dengan makna ajaran salah dalam tarikat. Wallahu ta'ala a'lam ikhwan, Allah ta'ala maha mengetahui. Kita kata satu perkara itu kita lihat dengan berbagai-bagai cara, dengan berbagai-bagai angle dia. Tengok kot sini, nampak kot sini. Tengok kot sini, nampak kot sini. Duit shilling kita tu, hak 2 kupang, 3 kupang tu, kita tengok belah sana, nampak bunga lain. Tengok belah belakang, nampak bunga lain. Tapi duit yang sama. Dia bergantung cara kita tengok tu macam mana. Tetapi satu benda, apabila satu benda itu dilihat daripada satu sudut, nampak lain. Bila satu benda kita lihat daripada satu sudut, kita nampak kebaikan. Dipandang daripada satu sudut, nampak kekurangan. Ketahuilah. Itu bukan daripada Allah dan Rasul. Itu ciptaan manusia. Kalau satu benda, kita tengok daripada satu sudut, kita boleh catat manfaat dia. Kemudian kita tengok daripada manfaat sudut lain, kita nampak pula kekurangan dan kecacatan dia. Set dalam kepala kita. Ini bukan daripada Allah. Bukan daripada Allah. Yang tu kena tahu dulu. Ini adalah asas. Kalau ada orang buat kajian, tasawuf, tarikat, ma'rifat, hakikat, lihat daripada satu angle, ini saya boleh notakan manfaat dia. Tengok daripada angle yang lain, ini pula kekurangan dia. Ketahuilah ajaran itu bukan datang daripada Allah. Artinya, kita kena carinya ajaran tu tarikh wujud dia bila. Kerana Quran mencabar kita. Dalam surah Al-Mulk, Allah cabar kita. Kalau kamu lihat apa yang Allah Ta'ala cipta, kau nampak kekurangan, summarji'il basara karratain yanqalib. Kamu ulang tengok kali kedua, kamu akan dapati pandangan kamu yang silap dan hina. Tidak ada angle kekurangan pada apa yang Tuhan jadikan untuk manusia di atas nama agama. Tidak ada. Tapi kalau apa-apa ilmu yang disandarkan kepada agama, disandarkan saja pada agama, kemudian kita tengok kok ni, nampak macam ada kebaikan. Tengok kok ni pula, macam ada kekurangan. Tapi tak terjawab. Ketahuilah, itu hanyalah idhafah, sandaran sahaja. Bukannya hakikat datang daripada Allah dan Rasul. Yang datang daripada Allah dan Rasul, kesemuanya sifat dia ahsan wa ajmal. Dia elok, dia indah, dia tidak ada kekurangan. Quran datang daripada Allah dan Rasul. Maka Allah cabar dalam Al-Quran. Allah kata, inna dina indallahil Islam. Din di sisi Allah cuma Islam. Maka Tuhan cabarlah Islam. Tak mana kamu nampak kekurangan dia? Tak ada.
Maka Tuhan pun kata, udkhulu fis silmi kafah. Sifat mukmin, dia terima Islam yang ada di sisi Allah Ta'ala itu kafah. Dia terima semuanya. Tidak ada dia masuk sebelah kaki lagi sebelah tak masuk. Itu menunjukkan dia tidak yakin dengan apa yang Tuhan buat. Islam ciptaan Allah. Maka Allah katakan lagi, siapa yang mencari lain daripada Islam dengan pencarian yang sungguh-sungguh, maka dia akan berjumpa dengan kepenatan dan kerugian di dunia. Di hari akhirat tak diterima dan dia rugi lagi. Itu sifat sesuatu yang Allah Ta'ala buat. La tabdila li kalimatillah. Tidak akan diubah. Apa yang Tuhan telah buat tidak diubah. Kalau subuh itu 2 rakaat, sampai kiamat 2 rakaat. Sampai kiamat 2 rakaat. Duduklah negeri mana pun, subuh 2 rakaat. Bangsa apa pun, subuh 2 rakaat. Penemuan sains terhadap geografi bumi macam mana pun, subuh 2 rakaat. Kenapa? Kerana itulah yang paling sesuai dengan manusia. Dan akhirnya manusia akan kata kepada ciptaan Allah Ta'ala ini, ma khalaqta haza batila subhanak faqina azaban nar. Itu manusia akan ucap. Tidak ada yang kamu cipta secara batil, sama ada syar'iyah, agama dia, ataupun kauniyah, alam sejagat. Subhanak, maha suci engkau Tuhan. Faqina azaban nar. Hindarkanlah kami daripada azab nar, neraka itu Tuhan. Jadi kerana itu ikhwan, kalau orang berbincang apa kebaikan tasawuf, tarikat, apa kekurangannya pula, ketahuilah perkataan itu bukan daripada Allah. Artinya kita mula kena mencari sebutan tasawuf dengan maknanya, tarikat dengan maknanya, bila dia timbul. Pencarian kena dibuat lah. Macam mana orang sanggup bergerak konvoy pergi cari apa? Harta karun. Mati di Mesir, cari di Malaysia. Apa punya otak? Di Malaysia otak orang lain. Pergi cari dan jumpa. Bila kita cari, kita jumpa. Akhir daripada surah Al-Ankabut kan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa berusaha, bertekun, berhempah pulat mencari, sama ada hidayah ataupun dia mencari kebatilan, dia akan jumpa. Dia bersusah payah mencari hidayah, dia jumpa. Dia bersusah payah menceburi diri dalam kebatilan, dia akan terserempak dengan kebatilan. Maka kerana itu, bila kita tengok dalam buku ini, kita akan dapat sedikit. Baik ikhwan,